Adakah anda rasa sukar dipercayai waktu anda trade gold? Dalam video sebelum ni, pernah sebut Goldman Sachs jerit target harga emas 5,400. Namun, tak cukup 30 hari, emas meletup daripada 5,000 ke 5,600. Sasaran $6,000 oleh Bank of America yang suatu masa dulu kedengaran seperti fantasi orang gila, hari ini kelihatan hanya beberapa langkah sahaja lagi. Tapi yang peliknya, semakin laju emas naik, semakin kuat rasa tak sedap di dada. Yang tengah hold posisi buy, patut tutup dan ambil profit atau terus hold lagi? Yang belum entry lagi, masih ada peluang ke? Atau ini perangkap? Hari ini, video ini akan jawab semuanya dengan jelas di hujung video. Saya akan kongsikan 3 isyarat kuantitatif yang boleh diukur. Jadi video ni wajib tengok sampai habis. Lepas emas tembus 5,000, apa langkah seterusnya? Boleh ke emas ke 6,000 atau lebih tinggi lagi? Citigroup dan Bank of America percaya dalam senario bull market ni, paras $6,000 hampir tak dapat dielakkan. Tapi soalan sebenar bukan itu. Persoalannya ialah, ini peluang kekayaan sebenar atau permainan ambil duit di paras yang tertinggi? Sebelum tanya, emas masih boleh entry buy atau tidak, kita kena faham satu perkara paling penting. Apa sebenarnya yang sedang gerakkan emas sekarang? Mana faktor yang semua orang dah jerit di media? Dan mana faktor senyap yang jarang orang bincang tapi sebenarnya sedang memegang steering market? Hakikatnya, faktor emas terlalu banyak tapi akhirnya semuanya kembali kepada 2 perkara sahaja, iaitu risiko geopolitik dan juga demand. Faktor yang semua orang dah tahu, Trump kembali menyebut kemungkinan serangan besar ke atas Iran dan kapal induk Amerika bergerak ke Teluk Pasir. Federal Reserve mengekalkan kadar faedah dan market mula spekulasi rate radar dari BlackRock. Kumpulan Dove penyokong pemotongan kadar agresif mungkin menjadi pengerusi Fed seterusnya. US dollar jatuh 3% dalam 4 hari. Paras paling rendah dalam 4 tahun. Selain daripada faktor yang saya sebutkan, apa lagi faktor yang kita belum tahu? Jadi hari ini kita perlu fokus kepada 2 perkara yang belum sepenuhnya di price in oleh market. Pertama, bukan perang tapi risiko aset dibekukan. Perang bukan lagi kejutan. Yang menakutkan dunia hari ini ialah satu perkara lain, iaitu risiko aset anda dikunci. Contoh, pada 27 Januari, Trump secara terbuka memberi amaran kepada Iraq, jika kamu terus bekerjasama dengan Iran, kami akan bekukan akaun dolar hasil jualan minyak kamu. Hakikat yang ramai tak sedar, kenapa US boleh beli amaran macam tu? Disebabkan duit minyak Iraq disimpan di Federal Reserve New York. Bayangkan situasi ni, itu duit simpanan anda, tetapi kunci peti besi berada dalam poket jiran. Jiran marah, pintu terus dikunci. Seluruh dunia terus faham tahu mesej ni. Aset dolar boleh dibekukan secara bebas begitu, tapi emas tiada siapa boleh rampas. Jadi, emas bukanlah tiba-tiba jadi power. Yang berlaku sebenarnya ialah kredit mata wang fiat sedang dipotong secara manual. Lebih banyak negara rasa terancam, lebih laju mereka lari ke emas. Ringkasnya, emas bukan naik kerana emas luar biasa, tapi emas naik kerana dunia akhirnya sedar janji Trump lebih murah daripada duit mainan. Kedua, demand. Inilah bahagian paling menakutkan, iaitu bank pusat. Pada tahun 2024, 1,030 tan emas dibeli, 3 tahun berturut-turut melebihi 1,000 tan, 78% datang dari negara sedang membangun. Purata bulanan 55 hingga 60 tan. Dan swasta. Inilah yang ramai langsung tak sedar. Tidak membeli 70 tan setahun, beliau menyimpan 140 tan emas fizikal dalam bunker nuklear di Switzerland dan masih menambah 1 hingga 2 tan setiap minggu. Itu bersamaan pembelian bank pusat selama sebulan muncul secara tiba-tiba. Sekarang gabungkan dengan realiti ni. Pengeluaran nombor emas hanya meningkat 2% setahun. Tahun ketiga berturut-turut, bekalan emas fizikal tidak cukup apabila negara dan stablecoin sama-sama kejar emas fizikal dan harga emas hanya ada satu arah. Kenapa Citigroup dan Bank of America yakin dengan target 6,000? Bukan sebab mereka terlalu optimistik, tetapi kerana mereka berdasarkan data, jika peruntukan emas isi rumah global naik dari 1% ke 5%, jurang permintaan itu mesti diisi. Jika anda fikir Citigroup sengaja jerit untuk merangkap retail trader, dengar apa kata pesaing mereka, Amudi. Pengurus aset terbesar Eropah berkata, dalam dunia yang semakin kurang bergantung pada dolar, emas adalah pengganti paling realistik. Ini 3 isyarat kuantitatif yang akan tentukan hidup mati trend emas. Pertama, indeks dolar. Jika indeks kurang atau sama dengan 94, maknanya short squeeze.
mengakibat seller terpaksa menutup posisi emas serang 6,000. Jika indeks lebih daripada atau sama dengan 98, maknanya risiko reda, potensi pembetulan meningkat. Kedua, pembelian emas mingguan tidak. Jika lebih daripada atau sama dengan 1 tan, maknanya momentum masih hidup. Jika kurang daripada 0.5 tan, maknanya amaran awal demand melemah. Ketiga, COMEX open interest. Jika lebih daripada atau sama dengan 600,000 kontrak, maknanya market terlalu panas, risiko jatuh 150 ke 200 USD. Jika kurang daripada 500,000 kontrak, masih ada ruang untuk leverage. Strategi mengikut profil ETF atau emas fizikal. 5,600 ke 5,700 ambil untung 30%. 5,200 ke 5,300 masuk semula berperingkat. Target 6,000 ke atas. Stop loss 4,800. Bagi trader harian, buy on pullback 5,350 ke 5,400. Stop loss 5,280. Sell hanya jika OI lebih daripada 600,000 dan DSY dekat atau bersamaan dengan 98. Jangan simpan posisi lawan arah overnight. Dan sekarang giliran anda untuk tulis di komen A. Emas tembus 6,000 dulu, B. Emas patah balik ke 5,200 dulu. Ini bukan nasihat pelaburan, ini perkongsian analisis peribadi. Trading ada risiko, gunakan stop loss. Jadi, apabila data keluar seterusnya, anda akan tahu apa yang perlu dibuat. Subscribe, aktifkan loceng kerana bila data seterusnya keluar, yang panik bukan anda. Anda sudah bersedia. Jumpa di video seterusnya.